Sah aku tidur, buka lampu je lagi. Itulah cerita dia. Ramai orang suka buat uji nyali. Ya tu. Kamu suka tengok uji nyali ni cerita ni apa? Seekers. Siapa pernah dengar? Siapa ingat lagi cerita Seekers? Lama tak dengar kat kamu bercerita. Last dengar dulu time form 1. Sampai hati awak dah lupakan saya. Kamu pernah kena kacau ghost tak? Pernah. Mestilah pernah kan, kita duk cerita pasal dia. Member kat belakang dah tidur dah. Dulu pernah tengok time kecil-kecil kan. Itulah dia. Secrets kat NTV7 dulu kan. Ceritalah sikit. Ingat Underground Seekers dan Detik 12 Malam best. Ui, Detik 12 Malam tu kan, kamu tak boleh buka tu. Tak boleh tu. Dia lain. Dia lain tu kalau buka kat TV. Cerita misterius Mungkin Puteri. Oh, ni dah tadi. Ngantuk lah geng. Tidur lah geng. Esok sahur lah. Kisah seram dari rider makan tak ada ke? Hari ni lah. Bukan lah. Esok. Esok ada kisah seram dari rider makan. Dia nak hantar makanan tu. Orang tu order untuk sahur agaknya pukul 3 pagi dia ni. Thank you so much. Pukul 3 pagi dia menghantarnya.